Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Rauhan Najlah binti Rusaidi melaporkan secara langsung dari Sekolah Rendah Islam Tahfiz Integrasi Al-Fatih di Kampung Melayu Sempalik Raub, di mana kami akan membincangkan mengenai inisiatif terkini dalam bidang pendidikan yang sedang dijalankan di sini. Sekolah ini terkenal dengan komitmennya untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan memupuk potensi murid dalam pelbagai aspek. Menariknya, sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah rendah Islam Tahfiz di daerah Raub dan berdaftar dengan JAKIM dan MUIB. Hari ini, kami berpeluang untuk melihat lebih dekat beberapa program pendidikan integrasi yang dilaksanakan di sekolah ini. Program-program ini bertujuan untuk memperkasa murid baik dari segi akademik, kemahiran insaniah serta persediaan mereka menghadapi cabaran masa depan. Bersama saya hari ini adalah Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Al-Fadil Ustaz Rusaidi bin Ramli yang akan berkongsi lebih lanjut mengenai inisiatif yang dilaksanakan di sini. Bolehkah Al-Fadil Ustaz ceritakan tentang program-program yang diperkenalkan di sekolah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adik Rauhan Najlah, wartawan sebesar daripada Bentong yang sudi datang mengunjungi kami di sini. Pertamanya, Sekolah Rendah Islam Tahfiz Integrasi ini adalah satu sekolah yang mengintegrasikan pengajaran dan pembelajaran berasaskan tahfiz, kurikulum tahfiz dan juga akademik, termasuklah juga diniyah. Jadi murid-murid di sini bermula pada waktu pagi dengan program hafazan Quran, dan juga selepas itu mereka akan rehat, solat sunat duha berjemaah, barulah mereka akan mula dengan program kurikulum akademik berdasarkan silibus KSSR daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga silibus diniyah daripada silibus KAFA daripada JAKIM dan juga JAID. Sungguh menarik. Bagaimana pula dengan aktiviti sokongan yang diberikan kepada murid yang mungkin menghadapi cabaran dari segi ekonomi atau emosi? Alhamdulillah, di sini kami ada program khusus, iaitu program Tarbiyatul Aulad untuk mentarbiah, mendidik anak-anak, yang mana mereka kena ikuti dan juga mengamalkan bermula daripada sekolah sampailah ke rumah sepanjang masa. Dan kita ada program yang menarik juga, iaitu program Street Dakwah yang melibatkan anak-anak murid-murid tahap 2. Mereka ini perlu terjun dalam masyarakat bersama-sama dengan program Street Dakwah. Terima kasih atas penerangan yang sangat berguna ini. Selain daripada program akademik, sekolah ini juga sangat aktif dalam mengadakan aktiviti kurikulum yang memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat mereka di luar bilik darjah. Ya, Alhamdulillah, program sekolah ini ataupun sekolah ini sangat mementingkan juga program co-curriculum. Di samping kita mementingkan curriculum, antaranya kita sekolah ini adalah sekolah kebitaraan memanah di daerah Raub ini, dan pelajar ataupun murid kita sampai ke peringkat negeri dan kebangsaan tiap-tiap tahun. Termasuklah tahun ini kita jaya sampai ke peringkat kebangsaan. Manakala dari sudut aspek kurikulum yang lain, kita juga menawarkan di sini ada latihan silat bagi anak yang berminat. Kita ada latihan kawat, iaitulah tunas kadek amal sekolah, dan juga kita ada juga sukan-sukan yang kita ikuti yang lain-lain, termasuklah cara bola sepak dan sebagainya. Selain daripada itu, program kurikulum yang lain, kita ada program ilmiah, termasuklah murid kita pernah sampai ke peringkat negeri dan kebangsaan juga dalam tilawah Al-Quran, dan pernah mendapat tempat kedua di peringkat kebangsaan. Dan boleh kata hampir tiap tahun juga kita berjaya sampai ke peringkat negeri dan juga ke kebangsaan. Terima kasih atas maklumat yang sangat berharga ini. Jadi, jelas bahawa sekolah ini komited untuk menyediakan pendidikan yang menyeluruh dan tertumpu pada pembangunan holistik buat murid-murid. Kami akan terus memantau perkembangan di sini dan melaporkan sebarang berita terbaru. Ya, terima kasih.